Payahlah melabur emas. Emas bukan buat kaya pun. No. Wait. Wait. Kalau sebut pasal pelaburan, mesti ramai terus terfikir saham atau emas kan? Tapi sebenarnya ada satu pasaran yang semakin panas pada tahun 2026 dan ramai pelabur masih belum sedar, iaitu pasar komoditi. Apa itu komoditi? Senang cerita, pasaran komoditi ialah barang mentah yang digunakan setiap hari seperti emas, perak, minyak, gas dan tembaga. Jadi kenapa komoditi tiba-tiba jadi rebutan? Pertama sekali ialah emas. Kalau dulu, emas terkenal sebagai tempat berlindung ketika krisis, tapi sekarang bank-bank pusat dunia pula sedang berlumba-lumba membeli emas. Sebabnya, mereka mahu mengurangkan pergantungan kepada mata wang kertas dan melindungi nilai kekayaan mereka. Yang kedua ialah perak. Perak bukan sahaja digunakan sebagai aset pelaburan tetapi juga dalam industri seperti panel solar, bateri dan kereta elektrik. Sebab tu, bila permintaan meningkat, harga perak pun juga berpotensi untuk bergerak lebih laju. Yang ketiga pula, tembaga. Mungkin ramai tak sangka tetapi revolusi AI sebenarnya memerlukan sangat banyak tembaga. Pusat data, kabel elektrik dan sistem kuasa semuanya memerlukan logam ini. Tapi masalahnya, lombong baharu mengambil masa bertahun-tahun untuk dibuka. Jadi, bila permintaan meningkat tetapi bekalan terhad, harga boleh terus mendapat sokongan. Dan akhir sekali, minyak dan gas asli. Walaupun dunia bercakap tentang tenaga hijau, hakikatnya ekonomi dunia masih bergantung kepada minyak dan gas. Tambahan pula, pusat data AI yang semakin banyak memerlukan bekalan tenaga yang besar. Jadi, jangan terkejut kalau pasar komoditi menjadi antara pasaran yang paling menarik untuk diperhatikan pada tahun ini, iaitu tahun 2026. Tetapi ingat, setiap pelaburan tetap ada resiko. Yang penting, jangan hanya fokus pada satu pasaran sahaja. Kadang-kadang, peluang terbesar datang daripada tempat yang orang lain tak pandang. Kalau korang nak tahu lagi info menarik tentang ekonomi, pelaburan dan pasaran kewangan, jangan lupa follow intraday.my. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye!